Kos operasi di Pulau Perhentian naik mendadak hingga 70%. Pengusaha pelancongan kini terhimpit. Persatuan Pengusaha Pelancongan Pulau Perhentian atau 5P merayu KPDN meluluskan penggunaan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS untuk generator. Tanpa bekalan elektrik grid nasional, semua hotel, resort dan restoran bergantung sepenuhnya kepada generator. Kenaikan harga bahan api menyebabkan kos operasi melonjak antara 50 hingga 70% dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Jika isu ini tidak ditangani segera, daya saing Pulau Perhentian sebagai destinasi pelancongan utama negara boleh terjejas. Lebih kritikal ia berlaku ketika Malaysia sedang giat mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026. Sebarang peningkatan kos yang tidak terkawal akan memberi kesan rantaian kepada keseluruhan ekosistem ekonomi di Pulau Perhentian, katanya dalam satu kenyataan.